Masa saya mula menanam aloe vera ni, saya ingat ianya mudah begitu saja. Pertama kali saya adalah meleset kerana anggap pokok tanam aloe vera itu adalah mudah dan senang dan biarkan begitu saja ia akan membesar. Sebenarnya tidak. Bila saya mula memahati jenis tumbuhan aloe vera ni, ia ada pelbagai jenis spesies. Jika kita tak kenal pasti spesies apa yang untuk baik untuk piawaian industri, untuk kita tanam secara besar-besaran, itu membuatkan kita tersilap langkah daripada awal. Kita boleh kita boleh silap langkah, kita nak ubah pula di masa depan untuk benda yang sudah besar. Itu satu kesilapan yang besar lah. Tapi untuk peringkat awal, kita faham jenis-jenis aloe vera dan kita kena pasti apa dia punya masalah dan apa yang jenis jenis aloe vera ini, serta tahap kesuburan aloe vera lah untuk kita nak menjaganya. Peringkat awal saya tidak faham sangat berkenaan dengan aloe vera ni. Kebanyakan saya tengok rumah-rumah orang, mereka tanam, mereka biar dan ia membesar, betul. Tapi bila kita biarkan saja, dia akan tumbuh anak-anak yang dalam satu polybag ni amnya, dia bila tumbuh anak dia lambat membesar sebab kita kena asingkanlah anak-anak dia supaya dia mudah tunggal membesar dengan cepatnya. Saya sedar saya bukan hanya menanam pokok untuk tengok dia membesar, tapi sekarang saya perlu memahami bagaimana aloe vera itu mula membesar, mula menyesuaikan keadaan dalam keadaan tanah dan sebagainya. Itu adalah perkara asas yang penting sekali untuk sesuatu tanaman lah. Dari segi pH tanah, dari segi suhu dan sebagainya, itu kita kena belajar supaya kita ada data maklumat untuk satu hari nanti kita nak masuk fasa yang lebih besar dan lebih ke hadapan, insyaAllah. Seperti tanaman bidara juga, tanaman aloe vera ni juga untuk Reka Flat Farm fasa yang pertama lah. Tujuan saya wujudkan Reka Flat Farm fasa pertama ini adalah untuk tujuan R&D, Research and Development, dan fasa untuk saya belajar mengenali pokok aloe vera di tingkat fasa pertama dan cara nak biarkan secara kos yang paling rendah dan cara nak hidupkan pokok lah. Bila pokok mati, pokok kena penyakit, pokok terkena panas dan sebagainya, itu saya perlu memahami pada peringkat permulaan untuk penanaman aloe vera. Untuk ke peringkat seterusnya yang lebih besar, saya perlu ready di peringkat permulaan ni supaya kita mula dapat data dan dapat jalankan R&D dengan baik supaya kita nak masuk fasa yang seterusnya, iaitu fasa yang kedua, Reka Flat Farm. Fasa pertama ni saya sudah ada 100 pokok lebih lah untuk aloe vera, dan daripada itu saya belajar dan saya cuba perbaiki untuk 3 bulan selepas ini untuk fasa yang lebih advance, supaya dapat membezakan mana mother plant, supaya saya nak masuk fasa kedua nanti dalam 3 bulan yang hadapan ni. Saya tetapkan KPI saya untuk masuk fasa kedua lah. Dianggarkan hujung November saya boleh masuk fasa kedua. Daripada fasa pertama ni saya dapat kena pasti mana mother plant untuk aloe vera. Itu adalah sedikit penerangan berkenaan dengan perjalanan aloe vera untuk fasa pertama ni, dan kita sambung untuk perjalanan yang seterusnya, insyaAllah. Jumpa lagi.